Tuan-puan, pernah tak kita marah anak kerana menipu, sedangkan anak pernah melihat kita berbohong kecil di depan mereka? Pernah tak kita suruh anak hormat orang lain, tetapi mereka melihat kita bercakap kasar kepada pasangan? Kita selalu berkata, dengar cakap ayah, dengar cakap ibu. Tetapi anak sebenarnya jarang mendengar apa yang kita cakap. Anak melihat dan anak meniru. Kerana satu hakikat yang sangat besar dalam dunia keibubapaan, anak tidak dibesarkan dengan arahan, anak dibesarkan dengan contoh. Tuan-puan yang saya hormati, masalah sebenar dalam mendidik anak hari ini bukan kekurangan nasihat. Anak kita mungkin menerima lebih banyak nasihat daripada generasi sebelum ini. Kita menasihati tentang adab, tentang solat, tentang pelajaran, tentang hormat, tentang disiplin. Kita bercakap hampir setiap hari. Namun persoalannya, mengapa masih ada anak yang tidak berubah walaupun sudah dinasihati berkali-kali? Masalahnya bukan pada kuantiti nasihat. Masalahnya pada konsistensi contoh. Anak belajar melalui pemerhatian lebih daripada pendengaran. Sejak kecil, otak mereka diprogram untuk meniru. Mereka meniru cara kita berjalan, cara kita bercakap, cara kita ketawa. Dan tanpa sedar mereka juga meniru cara kita marah, cara kita memandang orang lain, cara kita menyelesaikan masalah. Kita mungkin berkata kepada anak, jangan menipu. Tetapi jika mereka pernah mendengar kita berkata di telefon, katakan saya tiada, mesej sebenar yang mereka terima ialah, menipu itu boleh jika ada alasan. Kita mungkin berkata hormati orang tua. Tetapi jika mereka melihat kita meninggikan suara kepada ibu bapa sendiri, mesej sebenar yang mereka pelajari ialah hormat itu bersyarat. Masalahnya juga ialah kita terlalu fokus membentuk tingkah laku anak, tetapi kurang memberi perhatian kepada pembentukan diri kita sendiri. Kita mahu anak rajin, tetapi kita sendiri menangguhkan kerja. Kita mahu anak membaca, tetapi kita lebih banyak memegang telefon. Kita mahu anak sopan, tetapi kita mudah melatah. Anak bukan hipokrit kecil. Mereka pemerhati yang jujur. Mereka mungkin tidak menegur kita, tetapi mereka menyimpan apa yang mereka lihat. Satu lagi masalah ialah kita beranggapan bahawa status sebagai ibu bapa secara automatik memberi autoriti moral. Kita fikir anak wajib patuh kerana kita lebih tua. Tetapi dalam dunia hari ini, anak-anak membesar dengan maklumat yang luas. Mereka melihat perbezaan antara apa yang kita cakap dan apa yang kita buat. Dan apabila wujud jurang antara kata dan perbuatan, kepercayaan mula retak. Tuan-puan, kepercayaan adalah asas pendidikan. Jika anak tidak percaya kepada integriti ibu bapanya, nasihat tidak lagi mempunyai kekuatan. Anak tidak menilai kita berdasarkan kesempurnaan. Mereka menilai kita berdasarkan kejujuran dan konsistensi. Masalah sebenar bukan anak tidak mendengar. Masalahnya kita belum sepenuhnya menjadi contoh yang mereka perlukan. Tuan-puan, dalam ilmu psikologi perkembangan, terdapat satu konsep penting yang dipanggil modeling. Anak belajar melalui pemerhatian terhadap model yang signifikan dalam hidup mereka. Dan model paling kuat ialah ibu dan ayah. Apabila anak melihat ibu bapa bersabar ketika diuji, mereka belajar erti sabar. Apabila anak melihat ibu bapa meminta maaf setelah melakukan kesilapan, mereka belajar bahawa meminta maaf bukan tanda lemah tetapi tanda matang. Anak tidak memerlukan kita menjadi sempurna. Anak memerlukan kita menjadi tulen. Jika kita melakukan kesilapan, akui di hadapan mereka. Jika kita terlepas marah, minta maaf kepada mereka. Tindakan itu lebih berkesan daripada 1000 nasihat tentang adab. Didikan melalui contoh juga membina integriti dalaman anak. Anak yang melihat keselarasan antara kata dan perbuatan akan membina prinsip hidup yang kukuh. Sebagai contoh, jika kita mahu anak menjaga solat, solatlah di hadapan mereka. Jika kita mahu anak membaca Al-Quran, bacalah bersama mereka. Jika kita mahu anak menghormati masa, tunjukkan disiplin dalam kehidupan seharian. Kita tidak boleh menyuruh anak memadamkan telefon jika kita sendiri tidak pernah melepaskan telefon dari tangan. Tuan-puan, anak adalah cerminan rumah.
Jika rumah itu penuh dengan komunikasi hormat, anak akan membesar dengan hormat. Jika rumah itu penuh dengan sindiran dan jeritan, anak akan membawa nada itu keluar. Didikan melalui contoh juga memberi kesan jangka panjang. Apabila anak dewasa dan jauh dari pengawasan kita, apa yang akan memandu mereka? Bukan suara kita yang sentiasa mengingatkan, tetapi nilai yang telah mereka lihat dan hayati. Nilai itu tidak boleh dipaksa, ia perlu ditunjukkan. Dan menunjukkan nilai memerlukan kesedaran yang tinggi. Mendidik dengan contoh bermaksud kita sendiri perlu sentiasa memperbaiki diri. Ia bukan tugas yang mudah, tetapi hasilnya jauh lebih mendalam dan kekal. Saya ingin kongsikan satu kisah. Seorang ayah sering memarahi anaknya kerana kurang sabar. Anak itu mudah marah dengan adik-beradik. Setiap kali berlaku pertengkaran, ayah akan berkata, "Kenapa kamu ni panas baran sangat?" Suatu hari, anak itu menjawab dengan spontan. Ayah pun selalu marah. Ayah itu terdiam. Dia sedar bahawa anaknya bukan belajar marah dari sekolah. Anak itu belajar daripada suasana rumah. Sejak hari itu, ayah tersebut mula mengawal nada suaranya. Dia belajar menarik nafas sebelum bercakap. Dia cuba menyelesaikan masalah dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, perubahan berlaku. Anak itu mula meniru pendekatan ayahnya yang lebih sabar, bukan kerana dinasihati panjang, tetapi kerana melihat contoh. Ada juga kisah seorang ibu yang mahu anaknya rajin membaca. Setiap hari, dia menyuruh anak membaca buku, tetapi anak lebih suka bermain. Suatu hari syaitan ibu itu berhenti menyuruh. Sebaliknya, dia sendiri mula membaca setiap malam di ruang tamu, tanpa memaksa, tanpa mengarah. Beberapa minggu kemudian, anak datang duduk di sebelahnya dan bertanya tentang buku yang dibaca. Perubahan berlaku bukan melalui arahan, tetapi melalui teladan. Tuan-puan, anak mungkin tidak selalu mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi mereka sentiasa memerhati apa yang kita lakukan, dan apa yang mereka lihat hari ini akan menjadi siapa mereka esok. Tuan-puan yang saya hormati, bayangkan satu hari nanti anak kita dewasa. Mereka membina keluarga sendiri. Mereka mendidik anak-anak mereka. Dalam saat itu, cara mereka bercakap, cara mereka menyelesaikan konflik, cara mereka menunjukkan kasih sayang Abdi Syaram, banyak daripadanya adalah pantulan daripada apa yang mereka lihat di rumah kita. Kita mungkin lupa apa yang kita pernah nasihatkan, tetapi mereka tidak lupa apa yang mereka pernah lihat. Jika kita mahu generasi yang jujur, kita perlu hidup dengan jujur. Jika kita mahu generasi yang berdisiplin, kita perlu menunjukkan disiplin. Jika kita mahu generasi yang lembut hatinya, kita perlu mempraktikkan kelembutan. Didikan terbaik bukan melalui ceramah panjang. Didikan terbaik adalah melalui kehidupan seharian yang konsisten. Tuan-puan, tidak ada ibu bapa yang sempurna, tetapi ada ibu bapa yang sedar. Dan kesedaran itu sudah cukup untuk memulakan perubahan. Jika perkongsian ini memberi manfaat, saya jemput tuan-puan untuk tekan butang subscribe dan sertai channel Pengetua AI. Di sini kita belajar bersama menjadi ibu bapa hebat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan contoh yang hidup. Kerana akhirnya, anak tidak akan menjadi seperti apa yang kita suruh. Anak akan menjadi seperti apa yang kita tunjuk. Dan semoga anak-anak kita membesar bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi juga tinggi akhlaknya, kuat jiwanya dan menjadi kebanggaan dunia serta akhirat. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.